kata ini perubahan iklim. Tapi dalam Al-Quran, Allah dah cakap, bumi rosak kerana tangan manusia. Di Palestin, genosid sedang berlaku. Anak-anak kehilangan ibu bapa, rumah musnah dan nyawa terkorban pada setiap hari. Dunia melihat ini sebagai konflik politik, tetapi ini merupakan ujian dan peringatan daripada Allah. Bila dunia semakin kacau, Kita masih ada Al-Quran sebagai panduan, bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk diamalkan dan difahami. tapi macam mana ya? Nak tahu tak? Pihak KH dan pihak Kesua telah berkolaborasi menganjurkan satu program iaitu Halaqah Al-Quran, Sains dan Kiamat. Pada 11 hari bulan 4, 2026 bersamaan hari Sabtu bertempat di Masjid Al-Mushidi. Jadi kalian, tunggu apa lagi? Jom sertai program Halaqah!